Rumah rakit ada kolam renang? Korang tahu tak dekat Pekan ada rumah rakit 2 tingkat? Siap ada kolam renang lagi. Rumah rakit Padang Rumbia terletak di Sungai Pekan Pahang. Agak mencabar jugalah nak turun ni kan, tapi okey je. Biasalah aku ni gayat. Okey, rumah ni ada 2 unit. Kita sewa 1 unit saja. Masuk-masuk dah nampak dapur. Dapur ni cukup lengkap macam dekat rumah. Ada dapur gas, ada periuk belanga, ada peti ais, pinggan mangkuk, peralatan nak memasak, semuanya ada. Korang tinggal bawa bahan basah. Kita belanja view Sungai Pahang. Untuk ayah-ayah kaki mancing tu memang sesuai lah datang sini. Biasalah bahagian mak-mak kalau dengan makanan memang tak nak kalah. Bila ada kolam anak mestilah nak berendam. Bila dah berendam lama mulalah lapar. Ini tingkat bawah, ada ruang tamu, siap ada TV lagi dan ada kolam. Siap boleh mandi sampai malam. Okey, untuk pengetahuan korang, rumah rakit ni ada 3 bilik. Ini kita akan review bahagian atas. Dekat bahagian atas ni pun ada hall tau. Jadi kalau family members yang besar tu boleh bentang toto je kat luar ni kalau tak muat bilik. Okey, jom kita review bilik dia pula. Okey, bilik yang atas ni agak besar berbanding bilik yang dekat bawah. Bilik semestinya ada aircon. 3 bilik tu semua ada aircon. Dan setiap bilik juga ada bilik air. Jangan risau, takkan berebut bilik air. Bilik air bersih, selesa, besar, siap ada water heater. Okey, yang ni kita view daripada tingkat atas. Wah, tenangnya Sungai Pahang ni kan. Dah, jom turun-turun, hati-hati ya. Okey, kita nak tengok pula bilik bahagian bawah. Besar juga rumah rakit ni, leloh rasa. Okey, ni bilik pertama dan bilik kedua. Bilik pertama dan kedua ni sama je saiz dia. Ada 1 katil queen, 1 katil single dan ada aircon. Ni bilik dia luas kan. Dan bilik air selesa lah macam biasa. Bilik air ada shower dan juga ada heater, water heater. Kita bahagian buat oden. Tengok meriahnya bahan oden kita. Rice cooker yang kita pakai tu yang dia dah sediakan. Puas hatilah anak-anak makan oden. Nampak semua daripada kecil sampai ke besar makan oden. Oh, yang best lagi kat sini ada mesin air kowe. Anak-anak puas memancing, membaling joran. Ada juga yang dapat ikan akhirnya. Tak apalah buat gaso-gaso. Bahagian mak-mak kalau tak bergambar tak sah. Ni aktiviti ayah-ayah waktu malam melayan anak-anak memancing, mengair dekat tepi sungai. Memang seronok lah budak-budak ni. Ada yang tak tidur tu nak mengair punya pasal. Okey, setakat tu je. Kalau korang ada soalan boleh tanya dekat bawah ni, okey?